Aku yakum ini Luqman babi. Petik-petik aku nak lah. Ini kisah dua budak botak dekat dalam satu kampung kan? Betul lah. Episod 1, esok puasa. Korang nak tanya cerita tak? Tak nak. Belah botak. Cepatlah laju, asyik slow je. Diam lah botak. Aku tengah fikir ni. Bosan gila. Allah. Weh, dah maghrib. Cepat ambil guli. Woi, guli aku. Woi, mencuri. Bagi balik guli aku. Upin. Dah, cepat semaya. Lepas tu mengaji. Rumah Upin dan Ipin dan Kak Ros. Ini rumah apa lah? Apa yang bayar? Akak buka TV apa? TV 9 lah. Apa lagi? Bagus. Sedapnya. Woi apa? Esok dah nak mula puasa ni. Mantap. Dua botak ni pun kena puasa. Puasa? Weh, Ipin. Apa? Oh, boleh. Puasa tu apa? Puasa tu kita tak boleh makan atau minum daripada pagi sampai petang. Apa yang susah sangat? Kau ni tak belajar ke daripada sekolah kau? Tak boleh makan? Matilah! Woi botak, boleh makan daripada maghrib lah. Apa yang susah sangat? Kenapa kita kena puasa apa? Jangan banyak tanya. Makan cepat. Lepas tu tidur awal. Esok kena bangun sahur. Open! Ipin! Bangun! Sahur! Woi botak ni, bangun! Woi Open! Cepatlah bangun! Budak ni kan? Woi!